Wih. Oh. Dok. Bismillah. Kena terus. Pencil silver dog. So saiz ni kita akan release ke dalam tong ais. Okay, Assalamualaikum guys, kita berjumpa lagi. Sekarang aku berada dekat masjid di Pekalan Hulu. Baru lepas solat asar kat sini. And kami dalam perjalanan menuju ke Thailand. So trip kali ni kami akan memancing di Banglang, Thailand. Kita target ikan sebarau. Kami datang selama 12 orang. So kali ni aku bawa kawan-kawan yang mana tak biasa mancing dekat Banglang. Sekarang dah pukul 6 macam tu. So kita akan cross ke border untuk urusan cop pasport semua. So apapun kita tengoklah perjalanan kali ni macam mana. And harap trip kali ni ada hasil yang bagus. So jom kita saksikan. Nampaknya memang tak ada orang, lengang gila. So tak perlu patok teruk-teruk lah. Kita pergi cop pasport dulu lah. Guys, kami dah sampai ke houseboat. So sekarang ni kami nak bawa turun barang, tumpang tidur malam kat sini dulu. Okay guys, kami dah naik boat. So hari ni aku bersama Tekong Lah and partner aku Mak Nabil Marcelo. So kami akan tengoklah result hari ni macam mana. Kami bergerak 6 boat, 12 orang semua. Cuaca nampak cantik, agak sejuk pagi ni. So jom kita cari strike sebarau. Oh. Alhamdulillah. Penyok mana ni? Ada penyok belakang. Ada video. Dia hawi naik. Gerik tu tak nak. Solid. Alhamdulillah. Foto satu. Okay guys, alhamdulillah. Trip Balang 2025. Ikan pertama. Sebarau. Top water. On top water. Nak buka sekolah ni kita pakai pensil lah. Curut. Tak lekat. Nampak daripada main bawah pokok. Rasa tapi tak lekat elok. Oh. Kalau betul-betul.
Tak lekat juga. Aduh. Gelong. Berkali-kali pun ni, aduh. Koyok koyok. Strike. Dah. Ni lucu Mesin dulu tak? Alhamdulillah, parah. Tak dah. Sebaru pertama guys, makan belik main korek. Top water semua miss call. Okay, kita dah sampai tempat bermalam kita. Tempat bermalam, tempat makan, tempat rehat. 7-Eleven. Besarnya tong dia. Baik. Selamat. Kita punya lunch lupa ni, daging goreng, sup, sambal, sup, telur. Mantap. Wadi review Pak Yu review sikit. Okey, ini kali kedua. Karat. Kali kedua bertandang di sini. Rumah Rakit Ayub. Makanan padu. Ini sup ayam. 5. Ini Mana banyak mana. Ini paling padu. Dah. Dia tak telan, dia gigit. Kalau lama saya ya kehat rupa. Dia lampu lain semua ni lambat. Pak Ibu sakit. Jangan kekut. Nak bunyi lah mamak ni. Jom kita nak sama saya ke half. Kena dekat dah. Besok kan Kak Troy. Main foto kesiraman satu. Strike. Baling-baling terus ragut ni. Saya Balik kena teh palak ke apa? baling masuk mulut. Baling masuk mulut ni. Dok. Menekan. Ada. Dok, dia menekan. Mari musuhnya. Okay guys, so baru
Tasik Banglang yang ni makan pensel. Dia hardcore Silver Dog 90mm 9cm. Saya tak sampai sekilo. 60 gram ada kot. Terkat. Oh, rumput tu dah. Panjang keadaan dia. Nasib lah. Terkat. Lelong. Aduh. Terkalih Roy. Lucu ke? Halu. Pempek. Lucu ke halu? Allah, kecil sangat ni. Kecil sangat ni. Ekor tu duduk tu. Okay guys, hari kedua kita bersiap-siap nak keluar. Semua dah breakfast. Hari ni kita masuk ke Taman Negeri Halabala. Tengoklah hasil macam mana ni.